Sebenarnya saya nak bertanya balik kan kepada anda. Yang nak berubah tu kita atau dia? Sekiranya kita yang berhasrat, berhajat untuk berubah, kenapa kita nak merasakan bahawa kita menyalahkan sekeliling kita yang mengatakan bahawa mereka tak sokong, mereka tak percaya kepada apa yang kita ingin berubah. Sesungguhnya semuanya harus bermula kekuatan daripada dalaman diri kita sendiri. Tapi di sini saya ingin mengisikan dengan anda semua, sebenarnya kan ramai orang bila kita duduk dengan dia menjadi kawan baik, menjadi klik kita yang sangat rapat, selalunya mereka takkan suka melihat kita lebih daripada dia ataupun tak sepertinya. Sebab tu kadang-kadang dalam diam, musuh kita bukan orang jauh. Musuh kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Jadi sekiranya anda ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, anda harus menanam dalam diri anda, tak perlu pun nak cerita kepada orang di luar sana, percaya pada diri, pastikan anda berkongsi ataupun berada di dalam satu kelompok circle yang sama seperti frekuensi yang bagaimana anda ingin jadi. Di situ anda tidak akan merasa terasing kerana semuanya mempunyai energi yang sama. Jadi pedulikan kepada mereka yang tidak pernah percaya kepada apa yang anda ingin lakukan ataupun berubah. Ingat, sebenarnya bukan faktor luaran sekeliling yang menjadi penyumbang utama. Yang menjadi penyumbang utama adalah yang ada di dalam kepercayaan diri kita. So, jaga niat, jaga aura, jaga energi. Ingat aura, ingat energi.